Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak kuah soto. Simple dan ringkas, tak banyak pakai bahan. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang kecil 6 biji, 3 ulas bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, serai. Ni serbuk sup, serbuk rempah sup. Lagi satu serbuk rempah kurma kena letak juga, tapi saya tak ada, tak apalah. Okey, rempah kurma dengan rempah sup lebih kurang je. Okey, ayam whole leg. Ni untuk nak bonda saya nak buka puasa, saya masakkan untuk dia. Okey, ni bahan-bahan ni kita kisah halus. Ya, bawang, serai tak payah, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup. Dah panas. Ni bahan kisar. Okey, kita terus tumis. Serai, sudah lupa serai. Okey, kita garingkan ni. Okey, kita masukkan ni sekali. Ayam whole leg. Okey, biarkan dia merenih. Sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, dah garing. Kita akan lepaskan air untuk kuah. Dah jadi kuah soto. Okey, kita letak rempah sup. Ni rempah sup, rempah sama je ni. Rempah sup ni sebenarnya ada 4 sekawan dalam dia. Kalau nak letak kat luar 4 sekawan pun boleh. Okey, biarkan dia merenih. Okey, biarkan sekejap. Nanti ayam tu kita cari-cari. Bumbu-bumbu dia. Garam, lada putih, merica, sedikit perasa, gula, okey, yang ni biar kita merenih. Ni suun. Kita nak goreng dia. Nak goreng suun. Okey, tengah panaskan minyak. Yang ni tengah menegak-negak kuah dia. Kita masak kat sebelah. Okey, jom kita goreng suun. Biarkan minyak panas sekejap. Kita goreng. Tadi saya terendam sekejap. Dia tak boleh rendam.
Okey. Bihun pun ada. Bihun kita rendah air panas, ya, sehingga dia lembut. Okey, ni sebelah ni nak rebus telur. Ni pun saya dah alih ke periuk. Kuah dia. Okey, ayam tu sekejap lagi kita nak goreng. Kita nak rebus telur. Rebus telur 2 biji je. 2 biji je. 2 biji. Kuah dah masak dah. Kita nak goreng dia punya ayam. Ayam ni kan kita nak goreng. Mana pengepit? Where ada pengepit? Okey, ni ayam ni kita goreng. Lepas tu kita cari. Ni. Ni goreng, lepas tu cari. Telur dah masak. Merekah-rekah macam cendawan. Telur masak. Okey, kita nak goreng ayam. Gorenglah ayam, ayam dan lapis. Okey, nak goreng ayam. Betul korang cakap letak tu dia tak melekat. Letak sini ya, bihunnya. Melecuk. Okey, biarkan dia masak. Bergedil tak ada, saya goreng kentang je. Goreng kentang. Okey, dah siap goreng ayam. Bonda saya cakap tak payah cari, dia nak bahagian thigh. Okey, kita bagi thigh kat dia seketul. Okey, jom kita plating. Jom kita plating. Oleh kerana bonda saya tak nak cari-cari ayam, dia nak ayam thigh seketul. Kita letak seketul. Okey. Ubi kentang. Kuah dah masak. Kita letak kuah. Bismillah. Ni kuah paling ringkas sekali. Okey. Saya ingat pula dia. Kita letak telur. Limau. Tomato. Telur kat sini. Satu. Lagi satu kat sini. Okey, daun bawang. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.